Memang disokong. Saya nak beritahu satu. Lagi bahaya. Sejak merdeka 1957. Mana ada kerajaan dan pemimpin dan Perdana Menteri berani isytiharkan tanah termahal di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Masa BN perintah 10 tahun ada? Tak ada. Masa Perikatan Nasional PAS ada dalam kerajaan dibuat? Tak ada. Kita buat. Saya pun bukan berani sangat. Tapi saya fikir tanah Melayu di Kuala Lumpur ni banyak dah terjual. Kita tak boleh rampas balik. Dijual. Jadi saya kata, ada Bandar Malaysia. Bandar Malaysia itu dulu, kerajaan dulu. Dah gadai kepada orang asing dan syarikat. Saya tengok pelanggaran semua peraturan. Saya rampas balik. 480 ekar. Bukan saja Jemaah Menteri yang Melayu, Keadilan dan Amanah, DAP pun sokong atas prinsip dan negara dan peraturan hukum. Dah ambil itu, saya bincang dengan kawan, saya kata saya nak isytiharkan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia. 50 ekar tu sama dengan boleh jadi 1000 ekar di sini. Tanah termahal saya nak isytiharkan sebagai tanah rizab Melayu. Baik, sebelum bawa kabinet saya panggil Anthony Loke. Dia bersahabat dan saya tahu isi hati dia. Saya kata Anthony Loke, saya nak buat yang ini, kena terang. Kerana siapa yang kerajaan perpaduan Pakatan Harapan nak lebih berani daripada UMNO dan PAS dulu. Saya kata bukan soal berani. Saya kata bagilah 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. Dia tak bantah. Saudara, mengapa nak salahkan dia? Di mana dia bantah? Oh, kerana seorang DAP di manakah cakap tak setuju apa kata kritik. Pasal babi lah, pasal arak lah. Apa, semua orang Melayu cakap betul semua. Ada ketua-ketua pemuda yang cakap mengarut pun ada juga. Dia tidak mewakili pimpinan. Tidak mewakili DAP, tidak mewakili Keadilan atau Amanah. Kita pimpinan. Sekarang saudara kita dah isytiharkan dan saya dah sign 50 ekar tanah mahal di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Alhamdulillah. Ini saya bagi contoh, saya tak nak tunjuk di depan orang Melayu, kita Melayu kerana Cina pun ada di sini. Tapi bezanya apa? Ada anak Cina kata, baik, dia dapat 10A. Pasal apa tak dapat matriculation? Bincang dah tahun-tahun dah bergaduh. Ini parti-parti macam MCA, MIC cakap banyak ni, bila yang dia berjaya? Dia tak pernah. Dia bising-bising, lepas tu diam. Tapi saya, bukan masalah bising, saya dengar, betul, tidak. Yang penting kita kena pertahankan kepentingan Melayu, baik. Tapi kalau anak tu 10A, Cina, Melayu, India, Iban, Kadazan semua ada. Saya kata 10A, bagilah dah laluan. Tak ramai pun. Okey. Jadi, saya kata bagi. Supaya anak Cina yang rasa pandai ni, dia tak terasa tertekan kerana dia Cina. Atau bodoh India. Atau Melayu. Jadi, akhirnya saya kata bagi. Siapa dapat 10A, automatik dapat. Baik. Di mana Melayu ruginya? Bila kita tengok, majoriti Melayu juga. Baik. 90%, ingat. 10% kita kata bagi pada ni. 90% masih rizab Bumi Putra untuk matrikulasi. 90%. Nak kata kianat macam mana lagi? Takkanlah penduduk yang 35-38% tu nak bagi 10% nak jadi perang kepada kita. Rugi kita kah? Tidak. Baik, kalau ada lagi orang Melayu kata no dah, sekolah agama, pendidikan Islam, saya pergi Institut Al-Kharadawi, nak 2 juta, bagi. Bawa institusi Islam, nak dibangkit, nak buat. Tambah, berapa peruntukan? Peruntukan untuk JAKIM. 1.1 bilion ringgit. Ini untuk sekolah agama, untuk masjid, untuk apa? Untuk JAKIM.
paling tinggi dalam sejarah di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan Perpaduan. Ya. Tak Islam. Mana mu? Mu 10 juta pun tak agak. Bukan. Jadi yang ni kita ni kan terbawa-bawa kerana sentimen. Sebab tu bukan saya datang nak pertahan Amin. Tapi be fair lah. Kalau dia itu banyak masalah lain. Jadi kita hanya sentimen. Kalau betul tak apa. Yang hidup Melayu, bawa Melayu ni Melayu mana? Semua kaya. Ada tak betul tak kalau saya cakap? Ada menteri dulu bila dia meninggal, harta dia yang dapat dikesan sekarang 4 bilion ringgit. Masa hidup Melayu. Kita pun hidup Melayu. Yang bawah lagi, hidup Melayu. Hidup Melayu. Kamu dapat apa? 40 ringgit tak dapat. 4 bilion ringgit. Ada seorang meninggal dapat berapa? 2 bilion ringgit. Ini rekod. Ini bukan saya fitnah. Ini rekod. Saya nak tunggu kalau orang nak cabar saya. Saya akan keluarkan rekod ni. Mana sabar ke? Nak kaya-kaya lah. 2 bilion ringgit. Kamu, tapi pemimpin. Sebab tu dulu saya pernah cabar. Betul. Saya nak bagi pejuang-pejuang Melayu ni, Tun Tan Sri, Datuk Sri yang besar-besar ni. Betul nak pejuang Melayu? Betul pembela Melayu? Okey, baik. Bagus. Berapa harta kamu? 1 bilion. Berapa? 2 bilion. Kamu 4 bilion. Baik. Inilah kita tolak ansur. Betul nak pejuang Melayu? Betul. Hidup Melayu? Baik. Ni, bagi setengah harta kamu balik kepada Melayu. Sampai sekarang, seorang tak jawab lagi. Bila cakap sakau, dia marah. Cakap ni sikit, tinggi sikit. Pegawai saya kata, Tok Sri jangan, kena slow. Slow bukan kempen lama. Slow, nak berakhir nak suruh slow. Salah orang dia ni. Ada, saya maki orang ke? Saya fitnah orang? Tak. Tapi ini kalau tak terang, orang Melayu dia terbawa-bawa. Ini macam dalam pilihan raya Negeri Sembilan ni apa dia? Kita nak DAP ataupun nak Melayu. Ni Aminuddin ni Melayu Jawa ke Melayu apa saya tak tahu. Dia Melayu lah. Mata, kulit ni semua Melayu. Mak Sabu ni. Tak Melayu. Saya tak Melayu. Saya tak faham. Sudah, kita bukan nak lawan siapa lebih Melayu, siapa tak Melayu. Sebab kita kalau nak jaga negara ini, Cina, Melayu, India, semua kita lah. Kalau kita lose, tak cukup. Jagalah. Kalau tanya saya, nak negara ini selamat, jaga Melayu. Ada India yang susah, kita jaga. Ada Cina, kita jaga. Cina masalah berniaga pinjaman, kita bagi. Ada isu-isu dibangkitkan, kita cuba leraikan. India, masalah India. Ada tak ada? India semua kaya ke? Ada orang miskin tak? Miskin. Tak boleh tolong ke? Mana ada kita maruah martabat Islam sebagai contoh. Islam ini akhlaknya. Islam itu nilainya. Islam itu jiwa. Tiap Jumaat kita dengar khutbah innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Allah menuntut kita menegakkan keadilan dan ihsan. Sudah, takkanlah tak ada ihsan. Ya, dia bukan Islam duduk sebelah. Bukankah itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan orang Islam, bukan Islam. Yang miskin. Bukan Khalifah Umar Abdul Aziz itu terkenal hebat sebab apa? Dia jaga semua. Di bawah wilayah dia. Ini bawah qaryah yang saya diamanahkan jaga. Kalau yang merasa tersiksa itu orang Islam, dia jaga. Oh, bukan Islam, dia mesti terasa. Ustaz-ustaz yang lama selalu baca kitab Mundiatul Musalli. Mundiatul Musalli itu kitab lama, Syekh Daud Fatani. Banyak orang pakai kitab, dia panggil kitab kuning. Bab salat. Bab salat. Semua jenis salat wajib dan sunat. Berpuluh-puluh. Bab akhirnya itu dipanggil Tatmim Al-Faidah. Bab akhir dalam Munyatul Musalli karya Syekh Daud Abdullah Fatani itu penamat yang berfaedah. Mesej dia. Apa dia penamat yang berfaedah? Tengok ulama-ulama zaman silam.
Bukan ulama. Sekarang ni kira maki orang, mu kafir, mu munafik, mu kawan DAP, mu beza. Dia tak ada hikmah, tak ada wal mauzatul hasanah, tak ada wajadilhum billati ihsan. Kemudian nak suruh orang tertarik dengan kita. Islam ni bertapak di Malaysia, tanah Melayu sebab apa? Sebab pendakwah itu yang bijak. Di Jawa siapa? 7 wali, dia panggil wali Songo ni. Sebab apa? Sebab hikmah dia, kebijaksanaan dia, toleransi dia. Itu yang menarik ke orang berjuta akhirnya masuk Islam. Kita marah, bengis, benci, misi. Macam mana orang nak tertarik? Bila saya sebut elok sikit, Anwar ni jadi percacai. Barua DAP. Tengok orang lah. Kalau saya nak wang, bukan ni kerja saya. Kalau saya nak wang dan jabatan, dah lama dah saya tolak ansur. Tak payah masuk penjara, keluar penjara. Tak payah kena terajang, kena pukul setengah mati, kena telanjang. Tak payah. Buat apa? Sebab kita pertahankan prinsip kita. Jadi dalam Mundiatul Musallik, bab akhir itu, Tatmim Al-Faidah, Syekh Abdullah Daud Fatani kata, semayang yang tajuk semayang fardu dan sunat semua itu, bab akhirnya apa? Bab yang paling tinggi faedahnya, itu keadilan. Dia bawa cerita pula daripada zaman Yunani. Zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rashidin, zaman Umar Abdul Aziz, zaman para khalifah yang terpaksa menegakkan adil kepada orang Islam dan bukan Islam. Dia bagi satu contoh.